Aduh, kelakar. Aduh. Ni, kau tahun ni tak balik raya. Aduh, kau cakap masih di kampung pula. Malas lah balik. Asal pula kau tak balik? Kau tak rindu mak kau ke? Kau cakap sama aku pula. Kau jaga lah mak kau tu. Aku ajak aku lepak ni nak fun-fun tau. Aku ni berapa? Kau tu dah lama tak balik kampung jenguk mak kau. Lagipun dah 3 tahun kau tak balik raya ni. Aku bukan apa tau. Dulu aku kat kampung, hidup susah. Sekarang aku kerja kat KL, aku dapat beli semua benda. Kereta mewah apa semua. Lepas tu, kau nak aku balik kampung, hidup susah balik. Aku ni kesian kat mak kau tu. Duk tunggu kau lama-lama. Baliklah. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. Assalamualaikum saudara. Ya, Tak nak kelik kampung. Buat apa kau ni apa? Kau tinggal sini je. Kau bukanlah apa-apa. Tapi kau tinggal sini. Ni tempat kau Tadi kau jalan. Musim mikir. Ni kau tengah. Salah seorang antara demo yang tak nak kelik kampung. Kau rasa muskil. Buat apa tak nak kelik kampung jumpa mak tu. Mak ayah ni adalah anugerah yang paling agung yang Allah beri kepada kita manusia ni. Sampaikan Nabi sebut dalam satu hadis tu, kita kena hormat, kita kena junjung, kita kena sanjung. Yang pertama Nabi ulang 3 kali. Mek. Lepas mek baru ayah. 3 kali diperingatkan tentang mak ni. Berapa besar jasa mak. Mak melahirkan, mak mengajar kita membaca, mak membesarkan kita makan minum. Nah, apa orang Inggeris tu buat lagu. Who next? Your mother. Who next? Your mother, Who next? your mother. And then your father. InsyaAllah janganlah rasa bila kita tak kelik kampung tu tak ada rasa masalah, kita rasa kita hebat. Ubah persepsi tu. Kelik kampung selalu, berkah selalu. Comel gitu. Rasa belaga kita kijau tu. Kijau ada doa mak ayah tu rasa belaga. Ada? Okey? Yelah Ustaz. Kali ni sepek barang lah. Balik kampung malam ni juga. InsyaAllah. Sampai rumah tu, minta maaf kat mak. 3 tahun tak kelik tu. Mudah kat urusan ya. Senangkan hati ya. InsyaAllah hidup mau berkah. Bagus tu. Kau dah sedar. Ustaz. Ustaz nak raya dah ni. Ustaz tak nak balik Kelantan lah. Minta maaf. Ustaz orang lah tapi